Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya masih yang sama juga, iaitu hari Sabtu 9 hari bulan. Ini 9 dah boleh. Kenapa 9? 9 ada. 9 ada. Masa video review tadi. 9 bulan ni. 9 bulan Mei 2026 Masehi bersama dengan 21 Syakban 21 Zulkaidah 1447 Hijrah. Sekarang ni pukul 6.32 petang. Okey, seperti biasa video dari report kita untuk hari ni. Lepas pada buat video dari report kemarin, balik ada. Jalan aktiviti mari selesai. Buat video review dulu, lepas tu buat video dah. Okey. Buat video dari report. Di rumah ni dah, sini dah, dah tak ingat. Lepas tak pergi mana-mana dah. Tunggu semaya maghrib, lepas semaya isyak. Barulah keluar pula pada pukul berapa mai? 8.50 keluar. 8.50. 8.50 apa? Kat 9 dah lah. Ada jamu makan sate dah. Rai ke apa? Hari Rai kata dah, hari musim menuai padi. Adalah tuan tanah tu sponsor makan sate tu. Saya pun lepas tu pergi dengan Tok Ki, pergi ke Pasir Akar, kita tengok tapak rumah dia, tapak projek dia tu. Lepas tu singgah di Roti Cana di Cegar Batai tu. Lepas tu tak ada nak singgah di awal lah, nak ajak nak beli barang sikit. Di awal tutup pukul 10 tutup. Lepas tu corner balik, singgah balik lah Kedah Fikri. Tak minat dah, minat dah. Singgah untuk main Facebook dengan internet lah. Main internet Facebook tu. Lepas tu terus pukul 11 setengah tu balik ke rumah. Lepas tu tidur malam tadi dah pukul 1. Habis bangun pada pukul 6.20 pagi. Bangun pagi lagi. 6.20 pagi. Bangun mandi, semai subuh, makan sarapan. Lepas tu duduk ngatuk aja, tidur. Tak ajak nak keluar. Tak keluar ajak nak pergi jetih. Tak jadi jetih lah. Lepas tu kalau tidur. Ada dah sikit nak bagi anak, ada nak beli barang sikit. Dia jetih tu. Lepas tu ya, postpone bagi tak macam mana. Lepas tu barang tu boleh beli di awal Pasar Akar. Boleh beli barang tu. Murah ada juga di stok dia di awal ni. Tali pinggan tu lah. Tali pinggan tu. Saya budak tu lah tu. Nak sedang saya tu. Sebab hak di atas dia tu. Hak di atas marah tu. Apa hak pilot saya anak tu. Dia saya dewasa. Tak boleh. Jadi saya kena beli hak saya. Tapi hak ni lah. Hak tarik kacing dia dari hak tu mudah. Hak tu kena tebuk dulu. Ada strap bell tu. Hak ni kena hak style budak tu. Hak dia tarik kacing mudah. Berarti tak payah tebuk-tebuk. Ni nak tebuk payah. Nak tebuk-tebuk pula. Nak beli alat tebuk tak boleh beli lagi. Hari tu aja nak beli tak jadi. Tak boleh beli lagi. Lepas tu jadi selesai dah kerja ada. Saya beli alat nebuk tu pun tak boleh. Bukan alat dia. Hak payah. Patuh hari tu. Lepas tu lepas tu bagi tadi jadi ngatuk ajak nak tubik dah 9 tu. Dah fikir dah ada ngatuk tidur. Jadi duduk tidur bangun tu hari ni. Banyak hari sama-sama tunggu barang ni. Tunggu barang ni lah. Tunggu barang Shopee ni. Antai buka lah. Barang Shopee ya. Betul tak guna lagi. Sama-sama tunggu barang Shopee tu. Tunggu. Kuna sebelah minit ni pasal apa. Sepatutnya kalau ikut cara luar tu 9,000 bulan ada sol lagi sepatutnya sampai 9,000 bulan. Dia jangka 9,000 bulan tu. Dagi utama Yoka. Utama Yoka ni lah ni. Ni baju ni kostum dia. T-shirt juga. Bukan hak kimono. Lepas tu begitulah. Patutnya gitulah. Itulah. Moga tunggu tak apa dekat. Esok juga lah tu. Esok saya kerja dah. Aduh lah. Sabri pula tu kan mengantar pula esok tu. Tak kena mesej ke dia pula. Kalau Junaidi tu tak apa. Tahu dah lah kan sifat saya kerja tu. Okey. Lepas tu 5 barang ni terus buat review barang-barang ni. Lepas tu terus buat dia. Lepas selesai review saya terus buat video dari report ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.